Assalamualaikum, selamat malam. Malam ni kita unboxing satu lagi barang, mesin press. Orang kata ni. Okey. Memang puas hati lah, baloi lah. Dah yang ni dah mesin yang keempat lah. First trial dia lain. Yang ni mesin ni dah 3 biji lah produk ni. Kalau nak tahu harga PM lah kan. Berbaloi. Kalau kita nak buat jig, buat lure ke apa semua, boleh guna pakai. Berbaloi lah. Kan tu macam-macam, dia tahan lama. Okey. Dari sini kita nak tunjuk sikit. Kami guna dua jenis pemanah. Pemanah. Okey. Ada dua controller, satu top, satu bottom. Yang ni main switch dia, yang ni timer. Okey. Untuk yang panas dia, maksud dia yang panas tu, kami guna panas atas dan bawah. Untuk aluminium plate. Aluminium plate ni kami guna heat atas dan bawah. Okey. Di sini belakang ni wire kalau ni boleh nampak pemanah dia. Okey. Mari kita tengok hasil dia macam mana. Kalau kita nak tahu lebih lagi, boleh PM lah. Okay, yang ni dah kita dah panaskan dah. Yang ni kami dah setting lah. Setting habuan untuk try lah. Kalau siapa beli kami ajak lah. Okey. Malam ni kita try cuba Mighty Rack tengok lah. Mighty Rack 30 gram. Yang ni saya buat guna kecil lah. Lebih kurang tu lah. Okay. Kita tutup balik. Kamu. Okey, sensor dah menyala. Dia dah sentuh. Okey, sensor. Dia akan menyala. Yang ni saya setting untuk ada berapa second, 10 second, 20 second, 30 second. Kita tengok kepada kita punya foil lah, kesesuaian. Okey, dia akan menyala lagi. Bila padam tu kita boleh buka. Okey, dah boleh buka. Panas. Letak sikit dah panas. Pek ni kalau kita dah tak guna, sumbat balik sini. Letak balik sini. Kita letak balik sini. Bagi dia panas sekata lah. Dah. Akan panas sekata orang biasa. Kita tengok sikit dah. Kita yang ni ada pembeli dia. Mari kita kenal pembeli dia. Dan kita tanya dia punya pendapat. Kita tanya dia punya pendapat. Mari kita kenalkan. Okey. Ni Irwan. Ya. Apa kena mesti orang kenal. Dia pun jig maker juga. Kan? Jig maker Irwan. Irwan. Ya. Apa pendapat hang lah? Okey. Tentang mesin ni. Okey, mudahkan kerja. Okey, mudahkan kerja, senang guna. Okey lah, cepat lah lepas ni saya buat. Tidak duduk bangkit duduk teruk. Lepas ni kena pakai bekerja. Lepas ni dapat yang order tu tak kalut dah lah. Lepas tu dari segi hasil dia okey lah. Memang mantap lah. Kemas lah. Memang kemas lah. Tengok kena rata tu. Kena abang. Tu.
Memang balik elok. Memudahkan kerja. Rapat elok. Habuk pun tak ada kalau tidak kan jenuh mana buat kat bawah dah habuk. Hak ni memang tak ada habuk lah. Ni hasil-hasil yang di press tadi ya. Okey. Kumah. Apa pun malam ni kita akan akad jual beli dengan Wan. Ya. Ha. Ni foil yang mana? Dia dah lama menanti ni. Ni foil yang mana? Nanti lah mau Yang ni glam. Oh, glam lah. Okey, foil yang sesuai untuk guna bagi mudah kerja. Glam lah, glam foil. Glam foil. Glam foil ni foil hati guna. Tu. Oh ni. Nak kata nak putih pun tak teruk. Kalau kata nak tampung pun tak teruk. Glam bukan US dah tu. Bukan. Japan lah. Japan. Okay. Kepada yang berminat untuk dapatkan mesin ni, boleh kontak saya. Kita akan sembang lah nak macam mana apa. Kita boleh custom nak size tapak, tapi lain harga kalau kata custom ni. Kalau kata standard macam ni kita setting bagi ni. Kalau kata untuk kegunaan mikro, untuk kegunaan heavy, sampai 100 gram, 200 gram boleh lagi. Kalau kata terima kasih. Terima kasih tengok saya bercakap malam ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.